Satu benda yang menarik, Abang Zahid kita ni kan, dia boleh impersonate. Hang tak tengok kan? Dulu masa AF dah start dah buat benda ni. Oh juga. Masa interview kan, sebelum nyanyi kan kita ada interview dengan Pak Nil kan. So masa tu Pak Nil cakap, Pak Nil adalah orang yang sangat particular pasal bila interview ni. Dia tak nak interview tu nampak biasa-biasa. Dia akan backstage, dia akan tanya macam, Zaid, bagi tahu apa yang Zaid boleh buat masa nanti Pak Nil nak interview. Cakap, saya dulu suka tiru suara-suara orang. Boleh nanti kita buat. Start seperti tu dah, sebenarnya dah start tiru lah. Suara Anwar Zain, suara Awi, suara Jamal. Dulu lah. Sekarang dah tak boleh lah. Sekarang dah jadi Anwar. Billion. Boleh. Bang, trivia bang. Ni nama dia Anwar. Ya. Haziq. Ya, Anwar. Dia AJ nama dia ANWAR. Memang sama. nama dia bapak dia bagi sebab Anwar Ibrahim. Hang PMS kita. Semangat Pak Pona. Wah, ini bapak dia mesti pergi reformasi tu. Waktu lahir tu reformasi tu. Dia lepas dia cerita baik tak Cerita tak boleh cerita. Masa PMX naik tu ayah saya mesej dekat dalam group family. Dia hantar gambar memang betul-betul. Anwar tu nama ayah saya letak sebabkan Daci 3 punya reformasi. Baru dia bagi tahu Lepas tu mak saya cakap janganlah, letaklah belakang sikit. So dia jadilah Haziq. Anwar Haziq. Okay. Kalau ada Ibrahim aku jam. Anwar Ibrahim bin Anwar Ibrahim. Kata nama bapak. Ada nama bapak janganlah. Tapi saya bukan Anwar Ibrahim Dia Anwar Haziq. Saya Anwar Haziq Saya baik Saya baik. Saya baik dulu. Dia berbeza pandangan. Biasalah pandangan ni. Tapi antara sekarang sebab saya itu waktu musical award saya rasa abang ada impersonate beberapa karakter. Saya dah lupa dah, tapi apa ni suara-suara yang abang boleh nyanyikan? Abang dulu sebenarnya memang minat gila dengan Wings. Memang zaman Awi muda-muda dulu memang dah minat dah. Lepas tu dia buat album solo dia, terus macam idola ni. Tragedi Oktober lah. Lepas tu saya abang masuk tanya karaoke. Dah terikut-ikut suara dia. Walaupun nyanyi lagu lain tapi still ikut suara dia. Lagu Awi, lagu apa lagu dia apa? Tadi Penjara Janji. Apa tarik boleh yang tu tak lah. Ambil lagu rendah-rendah dia. Ratuku cukup lah. Terima kasih. Terima kasih. Cuba bagi hint sikit macam mana contoh Anwar Zain macam mana? Maksudnya apa perbezaan setiap karakter suara tu? Kalau lain orang, lain penyanyi, lain cara dia kan. Setengah orang dia akan tiru karakter orang tu. Kan contohnya macam orang lain dia pakai sama macam nak jadi Michael Jackson tu. Tapi suara tak sama pun. Macam abang lebih kepada nak cuba try suara. Kadang-kadang ada yang jadi, ada yang tak jadi, tapi try lah, cuba. So contohnya macam Awi ni, pasal dulu memang selalu dengar Wings, lepas tu dengar Awi solo. So start tu dia dah influence lah untuk nyanyi tu, dah jadi macam dia. Sebab tapi sebenarnya asalnya memang minat Rahim Ma'ruf. Rahim Ma'ruf. Asalnya lah. Okay. Sebab Rahim Ma'ruf ni dia tengok dia nyanyi ada feel lah. Macam, tapi bila dah Awi tu ada, Awi tu lebih popular daripada Rahim Ma'ruf. So itu dah terus bertukar daripada terus jadi Awi. So, contohnya kalau lagu Rahim Ma'ruf, Awi nyanyi lah. Cinta Kristal. Cinta Kristal. Tapi memang Awi dah nyanyikan lagu ni. Apa? Lagu Rahim Ma'ruf kan dia pernah nyanyi dalam cerita Hantu Kat Limah tu, tak silap. Ke Zombie Kau Pisang? Hantu Kat Limah. Hantu Kat Limah kan? Lagu apa? Hantu Kat Limah macam Lagu Cinta Kristal lah. Okay. Kan ada part tu dia macam hangat menyambung. Tak. Betul macam dia. Sinar matamu bagai tu Zahid lah. Kalau Awi sinar matamu bagai. So dia kalau hang letak reverb sikit tu Jadi minta ada reverb. Alamak. So dia macam tu lah. Dia macam dia Awi, dia ada sengau dia ada suara dia yang saya rasa macam ada similarity lah dengan suara Zahid kan. So itu yang kadang-kadang bila nyanyi kan kita macam termasuk dia punya lenggok, dia punya tu kan. Mula-mula tu rasa pelik lah, tapi kita tengok kalau macam Jamal, kita tengok Jamal banyak jenis penyanyi yang adakan macam Jamal, macam Shidi, macam siapa lagi
yang suara-suara seakan-akan Jamal lah. Shindi lagi seorang lagi satu siapa nama? Shindi Ibnu Riza. Okay. Kan, so macam Awi ni kita ada Handy Black. Lepas tu yang Fahrenheit tu, kumpulan Fahrenheit tu pun suara macam dia juga, lebih kurang dekat kan. Kita sering dibatasi. Bang, kalau abang ada bakat untuk impersonate kan, suara-suara ni kan, kenapa abang kan abang dah masuk dah pertandingan reality lawak kan, sebagai group, kenapa abang tak try untuk pergi stand up comedian? Sebab kalau abang punya style macam ni, Adele Spice boleh buat, Jim Carrey pun buat. Betul. Kan? Lepas tu kita ada lah Daniel Zaini, tapi Daniel Zaini tak nyanyi, dia buat impersonate. Dia ada lagu lah. Dia ada lagu, tapi dia tak boleh impersonate lagu lah. Macam abang pun boleh tu kan. Kan bukan benda tu membuka jalan untuk abang stand up comedy. Sebenarnya dah plan dah. Sebenarnya dah cakap dengan Nizam, dah cakap dengan Ayim, cakap guide aku untuk buat beat stand up. Tapi dengan cara Zahid lah. Untuk tiru-tiru ni lah. Tapi masa tu belum masa belum time lah. Belum time. Itu je dia macam nak buat tapi nak kena dengan duduk ada orang ni kena duduk lama-lama. Maksudnya kena buat sebab nak kena make sure benda tu jadi. Lepas tu kena pergi open mic, test macam mana. Dia cakap okey, barang kau ni okey untuk bawa untuk next step kan. So dia jalan dia tu banyak jalannya sebenarnya. Tapi kalau dapat memang Sudah first lah in Malaysia penyanyi budak AF yang buat stand up kan. Betul, belum ada lagi boleh beat. Itu kena pergi Mak Sabah weh. Saya pernah dengar stand up JD, kalau abang ingat, abang kenal lah JD. JD okay. Dia pernah cerita pasal macam impersonate lah. Anwar Zain nyanyi lagu, bukan Mawi, nak jadi Mawi, cara dia menyanyi adalah makan lemang panas. Betul. So mana rayuanku dah ku sampaikan. So dia cerita macam best lah. Dia cerita dia impersonate orang tu, apa ciri-ciri dia ni, lemang panas. Yang seorang ni macam mana perangai dia. Contoh macam Datuk Jamal Abdillah, dia cakap kalau nak buat beat stand up lah, sebenarnya nak menyanyi macam Datuk Jamal Abdillah ni senang je. Korang perlu hanya ngantuk je. So macam mari menyusun seroja buka. Muak. Kena muak lah. Nanti kau audience semua. Kau ngantuk ke? Bukan, aku menghayati. Bahaya kalau kita buat bergantuk kan, kalau kita muak kan dia akan berjangkit kan. Takut satu hall berjangkit, satu hall muak. Abang jangan buat masa syokil bang. Tak syokil tak. Kau stand up. Saya nak saya buat dia buat itu lah. Pakai semua gantuk tu kan. Betul